dan Headbangers. Jap, sebelum video start, kita orang nak kenalkan diri dulu. Kami dari SMK Kunak Jaya yang terletak di Kunak, Sabah. Sekolah kami merupakan antara sekolah yang cemerlang di Kunak tau. Dah tahu kan? Sekarang baru boleh start tengok video. Korang cikgu beritahu aku yang kita hanya punya masa 5 minit untuk siapkan tugas tu. Cepat. Oh no. 5 minutes later. Lama, habis jasku. Cuman jasku ni, siapa lupa bawa. Kenapa panas ni? Mana kipasku? Makasih. Kenapa anda hidup? Mati pula. Panas. Kesiannya kamu, tapi betul lah rasa panas. Mati karang ternyata. Jadi so korang, aku ada idea untuk atasi masalah ni. Pada masa kini, banyak berita yang dipaparkan di dada akhbar tentang bekalan elektrik yang sering terputus semasa sesi pembelajaran. Perkara ini boleh menjejaskan pembelajaran murid. Namun, dengan adanya Thermojus, masalah ini dapat diselesaikan. Thermojus ialah alat yang menukar tenaga haba kepada tenaga elektrik menggunakan modul pelita. Haba dari pelita disalurkan ke modul dan elektrik yang terhasil disejukkan dengan heatsink serta kipas. Elektrik ini dinaikkan kepada 5 volt melalui Bose converter dan boleh digunakan untuk mengecas telefon atau menyalakan kipas mini. Kelebihan Thermojus. 1. Mesra alam. Thermojus membantu mengurangkan kebergantungan terhadap tenaga elektrik biasa. Kedua, mudah digunakan. Saiznya kecil dan mudah dibawa ke mana-mana, sesuai untuk pelajar atau individu di luar kawasan. Ketiga, kos yang rendah. Menggunakan bahan terpakai dan murah yang senang didapati di sekeliling kita. Keempat, berguna ketika kecemasan. Boleh digunakan semasa bekalan elektrik terputus. Bahan dan kos bagi membuat projek ini. Bahan yang digunakan ialah pelita minyak daripada bahan terbuang, tapak aluminium, plat logam daripada tin minuman, modul pelita, heatsink, kipas penyejuk, slide switch, boost converter dan USB port. Semua bahan ini berfungsi bersama untuk menukar haba kepada elektrik 5 volt secara selamat dan praktikal. Total kos untuk projek ini ialah RM67.67. Kesimpulan, Thermojus membuktikan bahawa tenaga kecil seperti haba lilin pun boleh menjadi sumber elektrik yang berguna dengan reka bentuk yang selamat, mesra alam dan praktikal. Alat ini bukan sahaja menunjukkan kreativiti tetapi juga memberi solusi untuk menjana kuasa dalam situasi kecemasan.